Hai semua, selamat datang ke Jom Malaysia. Ada news, ada vibe. Saya Zairul Ghazi dan kali ini saya nak bawa anda semua ke satu penggambaran khas di mana kita akan ke Pahang untuk terokai Taman Negara, salah satu hutan hujan tropika yang tertua di dunia ni tau. Tapi saya tak keseorangan. Mana partner adventure saya ni? Saya lambat lah dia. Sorry. Dah sampai dah. KL jam sangat. Jam sangat. Okey dah. Kita nafas dulu. Ambil nafas. Hi guys, saya Arina Wan. Confirm trip 2 hari 1 malam ni is gonna be lit. Oh, sorry. Jangan sentuh ni table body saya. Kenapa tak macam tu? Perkenalkan, Siti Wonga. Awak nak juga? Kita pun ada ke? Ya, Cici. Kita pun ada lah. So inilah dua yang akan temankan kita sepanjang 2 hari 1 malam kita dekat Pahang nanti. Tapi tak lengkap lah kita punya travel ni tanpa ya air. Yes, susu soya. Oh, terus segar. Sorry. Tree nak gerak lah. Terlambat. Lambat. Bye guys. Bye. Kita dah. Bye. Bang, dekat sana. Terima kasih bang. Terima kasih bang. Perjalanan ETS dari KL Central ni bukan sekadar nak sampai ke destinasi, tapi sebahagian daripada pengalaman, selesa, tenang dan penuh dengan pemandangan indah. Sesuai sangat untuk mulakan penggambaraan ke Taman Negara. Okay, so macam tadi kita daripada KL Central pergi ke Gemas dan sekarang kita kena exchange kita punya train kita untuk pergi ke Jeranto. Yes, Kita masuk. right. Yes. Yeah. Jom. Okay, mana seat kita? KTM Jeranto. So sekarang ni kita nak naik ke van. Kita nak pergi JT pula. Alright, let's go. Wow, finally we are arrived. Sudah sampai. Okay, bagi kita orang, kita dah sampai kat mana? Kita sudah sampai dekat Jatis Crossing untuk ke Mutiara Taman Negara. Yes. So nak pergi sana kita nak kena naik apa ni? Kita naik boat. Yeah, so kita tunggu kat sana lah. Tak boleh tunggu kat sini. Boat tak boleh naik atas. Sana. Jom, let's go. Yeah. Okay, bye. Aku masuk. Bye. Tarik. Okay, bye. Wow. First impression Arina kan tadi? Rasa tenang je. Kan? Serius, terus rasa dekat dengan nature. Betul. Hari ni banyak aktiviti nak buat. Arina dah ready? Of course dah ready. Tapi sebelum tu, saya ternampak sesuatu tau. Apa dia? Tarik. Okey, sekarang kita akan masuk ke dalam hutan. Hutan Taman Negara Kuala Tahan Pahang. Okey. Perjalanan dia 5 km pergi dan balik. Ada haiwan apa lagi dekat dalam hutan ni? Okey, selain monyet, kita ada rusa, kijang, gajah dan juga harimau. Harimau pun ada? Harimau pun ada. Harimau pun ada? Ya. Okey bang, Assalamualaikum. Balik dulu. Dah ada lah. Dah sedia? Yes. Okey, jom. Jom. Cantiknya. Sarif. Besarnya.
Bang, ni pokok apa ni? Ini pokok mengkundo. Umur dia lingkungan 75 tahun. 75 tahun? Betul. Okey, boleh. Okey, berdiri di situ. Hati-hati. Okey. Oh ya, hati-hati. Hati. Jom. Halfway there, guys. Let's go. Tinggal 170 meter, right? Meter lagi, yes. Yeah. Betul. Nak tengok depan kita orang. Zoom. Okay, let's go. Go Arena. Yes. Alright. Yes. Wow. Akhirnya dah sampai kan? Worth it. Yeah. Sedap ah. Yes. Sangat refreshing. Yes. It worth it lah. Hilang penat kan? Hilang penat, worth it hari ni. Okay, Siti okey. Cici pun okey. Cici okey. Ya, satu lagi. Okey guys, sekarang ni kita dah sampai dekat Kampung Orang Asli. Okey, selamat datang ke Kampung Orang Asli Tabung. Dan kampung ni dihuni oleh kaum suku Batak. Dan kaum ni dia masih lagi pergi memburu. Dan diorang ni juga hidup berpindah randah. Dan untuk pergi memburu, dia masih menggunakan alat tradisional. Macam dia akan gunakan sumpit. Boleh kita orang nak cuba cuba boleh? Ya, kita boleh cuba nanti. Yeah. Ready? Ready? Okey, jom kita. Okey. Okay, Jom. Cukup. Tapi I promise. Bayangkan kemahiran ni digunakan turun-temurun selama ratusan tahun. Walaupun zaman dah moden, mereka masih kekalkan tradisi ni. Saya rasa pengalaman ni lebih daripada sekadar lawatan. Ia ajar kita betapa pentingnya hidup harmoni dengan alam macam orang asli Batik. Okay, since kita dah freshen up, now it's time for dinner. Laparnya. Sedapnya masakan kampung ni. Ada 3 benda yang special dekat atas meja sekarang ni yang paling special tak? Faiz patin. Khas, memang orang Pahang dia yang tahu apa tu. Besar ikan dia. Yeah. And second adalah patin tempoyak. And lastly, yang paling special sekali, drum roll. Sambal hitam. Ni yang nak cuba ni. Nak cuba kan? Ni yang Nak cuba kita ni. Sebelum kita nak makan. Yes. It's not complete without Yus teh bunga.
Okay guys, so sekarang ni kita nak masuk hutan untuk night jungle walk. Salah satu aktiviti yang paling unik ada dekat Taman Negara ni tau. Nervousnya nak masuk hutan malam-malam. So, cuba bapa kita orang apa yang kita orang nak kena ready untuk masuk hutan. Kita mestilah kena ada lampu. Ada lampu? Ada. Okey. Ada. Okey. Kalau ada lampu, senanglah kita nak cari serangga. Saya akan cari juga reptile. Kalau bonus, kita akan jumpa binatang seperti gajah, Okey. kancil, landak dan juga tapir. Tu okey. No problem. Sedia? Yes, Sedia. sedia. Okey, jom kita pergi. Jom. Kamera ni tak ada night vision Kamera ni tak ada night vision. Tak ada. Okey, kita buat ni. Yang ni. Serangga ranting. Saya tak nampak pun. Stop. Hutan. Oh, dia punya cici lah guys. Ini apa tadi? Bang, ni apa ni bang? Jauh bang. So ini kita senang cerita dari zaman 2025. Kita tanya ChatGPT, okay? Bukan ni Google, ChatGPT. ChatGPT. Nak jawab apa? The insect in the photo is a whip scorpion. It's called a vingaroon. Ni, apa ni bang? Whip scorpion. Betul. ChatGPT. Dah banyak juga kita yang jumpa tadi. Banyak sangat. So kita terpaksa balik ke canvas kita sebab hujan pun semakin lebat. Di mana hujan semakin lebat, serangga-serangga ini akan masuk rumah, dia orang balik rumah. Senang itu, bye. Selesai dah. Walaupun hujan-hujan, badan kita tetap panas sebab kita berjalan-jalan jauh, cari serangga apa semua kan. So kita nak cooling down dengan air Yos Lychee. Cici, ayah awak. Yeah. Right. Memang cool down betul-betul ni. Okay guys, anyway. Esok kita nak balik. So kita nak balik dah. Tak puas. So tak apa, malam ni kita rest. Okay, kita jumpa esok. Ya. Bye. Esok. Pagi terakhir di Taman Negara and breakfast kita simple je. Susu soya. Yo. Boost terakhir sebelum balik KL kan. Dah bangun dah. Walaupun kita punya trip ni pendek, tapi adventure all the way kan. Betul. Dalam 2 hari ni kita sempat buat macam-macam aktiviti seperti jungle trekking, rapid shooting, melawat rumah orang asli dan night jungle walk. Memang pengalaman yang lain daripada biasa. So kepada korang yang memang minat adventure, outdoor vibe, yang memang sukakan nature, korang wajib datang kat Taman Negara ni. Sebab apa yang korang dengar kat arena ni, dia cakap ni kita orang dapat buat sikit je aktiviti. Banyak lagi aktiviti. So kalau korang nak tahu apa yang banyak lagi tu, korang wajib datang Taman Negara ni. Guys, jangan lupa join kontes Yos Jom Malaysia. Ada Yos, ada vibe. Bermula dari 5 November hingga 31 Disember, korang akan berpeluang untuk memenangi hadiah bernilai RM50,000 dan juga hadiah mingguan untuk korang, iaitu Yos Travel Buddy. Jom Malaysia, ada Yos, ada vibes. Baju. Bye Rira. Kita ambil gambar. Gambar. Cepat. Ya, ready? Dah.
Okay. Alright, bye-bye. Selesai dah pahang kita, Siti. Okay, so Siti, lepas ni kita nak pergi mana?